Bunuh seorang bintang, sumbat dalam Guni, disabitkan hukuman mati. Tetapi hari ini, dia bebas. Inilah kisah Along Spoon, tragedi yang menggoncang industri muzik Malaysia. Pada tahun 1999, Along, bintang muda berusia 19 tahun yang sedang memuncak dengan lagu Rindu Serindu-Rindunya, tiba-tiba lenyap secara misteri pada malam Krismas. Tiada siapa menyangka, di sebalik kehilangannya, tersimpan satu rahsia yang cukup ngeri. Tubuhnya bukan sahaja dibunuh, tetapi disumbat ke dalam Guni dan dibuang di cerun bukit yang sunyi. Dan selepas 23 tahun berlalu, satu berita pada November 2023 kembali menggoncang emosi rakyat Malaysia apabila pembunuhnya kini telah bebas. Semuanya bermula pada jam 1 pagi 25 Disember 1999. Along atau nama sebenarnya Sabiul Malik Syafiq berada di kediamannya di Bangsar. Beliau memberitahu mahu turun sebentar untuk bertemu seseorang di parkir kereta. Itulah kali terakhir Along dilihat oleh keluarganya. Malam itu, Along telah menaiki sebuah kereta. Ia bermula daripada seorang pemandu yang membawa mereka berdua, manakala suspek Mohd Yaakob dan Along duduk di bahagian penumpang. Sepanjang dalam perjalanan itu, suasana menjadi tegang dan berlaku perbalahan antara suspek dan mangsa. Setibanya di suatu kawasan, pemandu tersebut telah memberhentikan kenderaan dan meninggalkan mereka berdua di tepi jalan. Konfrontasi itu berlanjutan sehingga suspek menggunakan kekerasan fizikal terhadap Along. Ketika itulah suspek bertanyakan mangsa sama ada mangsa mempunyai apa-apa hubungan dengan isterinya. Pertengkaran itulah yang membawa kepada pembunuhan kejam mangsa di kawasan tersebut. 10 hari selepas kehilangan, pada 6 Januari 2000, polis akhirnya berjaya menahan suspek iaitu Lance Corporal Mohd Yaakob Derajat. Soal siasat yang intensif akhirnya memecahkan tembok bisu suspek. Terkeluarlah pengakuan yang menjadi tajuk utama akhbar ketika itu yang berbunyi mayat dia, saya isikan dalam Guni. Suspek membawa polis ke lokasi pembuangan mayat sebuah cerun bukit sunyi di kilometer 28 Jalan Kuala Kelawang ke Genting Peras, Jelebu. Di sana, bau busuk menusuk hidung. Di dalam semak, polis menemui satu guni baja. Di dalamnya, terdapat rangka manusia yang reput, terikat dalam posisi seperti janin. Pakaian dan jam tangan pada rangka itu mengesahkan ia adalah Along. Siasatan mendapati motif pembunuhan adalah cemburu buta. Isteri suspek yang bernama Salina bekerja sebagai pegawai perhubungan awam di syarikat rakaman Spoon. Keakraban profesional mereka disalah tafsir oleh Yaakob sebagai hubungan sulit. Konflik ini berakhir dengan serangan ganas di tepi jalan. Kes ini dibawa ke mahkamah dan pada 10 April 2002, Mahkamah Tinggi Seremban menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atas Mohd Yaakob. Rayuan demi rayuan dibuat sehingga ke tahun 2010, namun semuanya ditolak. Takdir bagaimanapun berubah apabila lembaga pengampunan kemudiannya meringankan hukuman mati itu kepada penjara sepanjang hayat. Kita sangkakan kisah ini tamat di penjara. Tetapi pada tahun 2023, susulan pemansuhan hukuman mati mandatori, Mahkamah Persekutuan telah meminda hukuman penjara sepanjang hayat Mohd Yaakob kepada penjara 33 tahun bermula dari tarikh tangkapan pada tahun 2000. Mengikut sistem penjara Malaysia, banduan mendapat pengurangan 1/3 hukuman jika berkelakuan baik. Ini bermakna Yaakob sebenarnya telah pun melengkapkan tempoh hukumannya. Pada petang 16 November 2023, Mohd Yaakob yang kini berusia 57 tahun melangkah keluar dari penjara Kajang sebagai orang bebas. Rambutnya sudah memutih dan tubuhnya dimamah usia. Dia dilihat sujud syukur sebelum dibawa pergi oleh keluarga. Walaupun undang-undang telah selesai, Bapa Along, Pakcik Syafi, mengakui luka lama pasti berdarah kembali.
Tragedi Elong Spoon kekal sebagai peringatan tentang bahaya cemburu buta dan suaranya akan terus abadi dalam sejarah muzik negara. Al-Fatihah buat Allahyarham Sabiul Malik Syafi.